Hey guys, Walwi a partner, come back to my channel. Iskandar here. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, konten kita pada hari ni apa dia? Aku nak pergi gunting rambut sepenuh raya ni. Sebab hari ni dah penghujung Ramadan. So dalam sehari dua lagi kita menyambut kedatangan Syawal. So nak jadikan ceritanya macam ni. Motor aku dah lah rosak. Sebabkan motor rosak tu lah aku pergi patah balik. Ni, cuba bayangkan dari rumah aku ni kan, nak pergi Ulu Pauh. Tu memang orang kata dekat. Lepas tu tahu dah jadi macam ni. Dah jadi macam ni. Apa abang? Aku geram. Dah dalam puasa ni sebab apa? Dah jadi macam ni. Aku kena patah balik. Dah lah kalau bawa laju pun, dia still rantai nak terputus. Bukan terputus, nak rantai tu jatuh. Sebab rantai tu jatuh. Aku pun bawa lah seluar punya seluar. Lah sampai jugalah kat rumah aku ni. Lepas tu tree. Dah. Okey. Nak jadikan ceritanya macam ni. Tadi ni aku keluar dah nak pergi gunting rambut lah kan. Lepas tu tahu ni macam konten cerita pula. Okey. Tak apalah masa tu kan, motor aku dah jadi genong. Tak tahu rantai nak terputus. Sepah pula dah. Lepas tu mau tak mau, aku kena tunggu ayah aku balik kerja dulu. Aku pergi dengan dia. Naik kereta senang. Kalau aku reti bawa kereta dah lama dah lah aku picau. Taklah susahkan dia kan. Ni dia balik kerja nak kena keluar pula, nak bawa aku pergi gunting rambut. Lepas tu tak apa, aku tak mau cakap banyak. Hampa layan je lah konten ni. Tanpa bermasa, jom. Tapi bukan law ni lah aku nak pergi kan. Aku kena tunggu ayah aku balik macam aku abang tadi kan. Kemungkinan lepas buka puasa lagi, lepas maghrib lagi lah baru boleh pergi. Tak tahulah, ni dah penghujung Ramadan, tak tahu ramai orang bawa kedai bakat gunting rambut lah. Tahun lepas nak jadikan ceritanya, aku pergi kedai tu lah. Aku cek dia, tanya, abang, kedai buka tak? Dia kata buka clear, beres. Aku pun kata beres clear. Lepas tu tak apalah. Lepas tu nak jadikan cerita lagi, aku pun pergi lah kedai dia. Tahu penuh lah, ya Allah. Nak abang pergi kat apa? Penuh dah. Tak sanggup lah, penuh dengan banyak pok anak-anak semua dah. Tu lah. Aku pun mau tak mau tunggu je lah. Kut lagi aku pergi kedai lain pula tak buka. Dah tak buka, buat gino lah. Lepas tu kena patah balik. Lala patah balik. Baik, daripada aku patah balik, baik aku tunggu lah kan. Sebab tu okay, tak apa. Jadi lepas ni let's go lagi. Relax lu tau. Okay. Okay guys, ni dah lepas berbuka dah. So
Aku tak tukar baju lah tau. Aku pakai baju ni lah. Okey. Okey, tepung berbasuh. Tunjuk tepi. Let's go.